Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi saya Cikgu Zul dalam channel Mekanik. Hari ini kita ada model yang akan memeriahkan lagi suasana SUV EV di Malaysia, iaitu MG S5 EV. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe dulu. Okey, ini dia MG S5 yang mana model ni terletak dalam segmen B SUV. Pesaingnya adalah BYD Atto 3 dan juga Proton E-MAS 7. Untuk MG S EV ni, dia sebenarnya boleh katakan menggantikan model MG ZS EV yang bagi aku kurang menarik lah daripada segi design. Kita tengok untuk MG S5 ni, dia nampak lebih menarik daripada segi reka bentuk depan. Dia mengingatkan aku pada model Hyundai Kona EV, terutama sekali pada bahagian dia punya lampu DRL, dia punya bahagian bumper kan. Lampu DRL dia berbentuk checkered flag dan dia punya bumper tu dia seolah-olah macam tengah senyum, tapi dalam hati kau kena ingat, aku ada torque yang tinggi, jangan main-main. Tengok dia punya bahagian grill bawah tu, dia ada active grill shutter AGS, yang mana fungsinya lebih kurang macam dekat tingkat rumah korang lah. Kalau sejuk dia akan tutup, kalau panas dia akan buka untuk membawa angin masuk ke dalam, yang mana akan memberikan penyejukan untuk bateri lah, dan juga untuk kurangkan drag. Itu antara fungsi AGS. Bagi aku, reka bentuk depan MG S5 ni nampak okey lah, nampak modern, nampak sporty kan. Cumanya bagi aku Proton E-MAS 7 tu bahagian depannya nampak lebih minimalis, nampak lebih style sikit lah kan. Yang ni nampak macam Hyundai Kona EV sangat lah. Daripada segi side pula, untuk MG S5 ni dia lebih kurang macam kita lihat pada BYD Atto 3 daripada segi size kan. In fact, dia punya wheelbase pun lebih kurang sama dia macam Atto 3 dan juga Proton E-MAS 7, lebih kurang 2730mm. Bagi aku daripada segi dia punya side profile okey, design okey. Cumanya pada bahagian belakang ni bagi aku agak kurang sikit. Dia macam tak kena dengan design depan pada MG S5 ni. Cumanya lampu tail light dia nampak style lah kan. Dia menggunakan lampu LED bar kan. Yelah, design-design kereta EV sekarang kebanyakannya menggunakan reka bentuk tail light yang macam ni lah, full LED. Cumanya aku kurang gemar sikit dia punya design belakang. Tapi bahagian depan sisi okey, nampak sporty, nampak modern lah. Cumanya rim pada MG S5 ni dia berukuran 18 inci. Untuk E-MAS 7 dia besar sikit, 19 inci. Didatangkan juga dengan power tailgate. Keluasan boot ni lebih kurang 453 liter. Cukup besar lah untuk kita simpan kargo balik kampung, tak ada problem. Kita tengok pada bahagian interior pula untuk MG S5 ni. Okey, daripada segi interior, dia punya steering lebih kurang sama yang kita lihat pada model MG4, which is bagi aku okey. Dia punya design steeringnya tak seperti yang kita lihat pada design steering Proton E-MAS 7 yang agak flat dekat atas dan bawah. Untuk MG S5 ni aku prefer design macam ni lah. Cumanya dia punya grip tu dia agak kurang sedap sikit. Dia sama macam Proton E-MAS 7, gripnya kurang best sikit. Kalau ditebalkan sikit pemegang pada bahagian steering ni, mungkin feel pada steering tu lebih best lah. Dan untuk daripada segi dia punya interior, layout cabin dia lebih nampak premium lah berbanding dengan MG4. Kebanyakan material yang digunakan adalah soft touch. Dekat bahagian atas ni dia menggunakan soft touch. Bahagian dashboard bahagian tengah ni pun menggunakan soft touch. Pada bahagian center console ni pun kebanyakannya menggunakan material soft touch. Untuk MG S5 ni, pada bahagian instrument cluster dia menggunakan fully digital berukuran 10.25 inci. Dan pada bahagian IHU pula menggunakan screen bersaiz 12.8 inci. Dia daripada segi dia punya performance bagi aku okey. Laju, tak ada lag. Dia punya screen pun, display pun cantik, tapi tak secantik
display yang terdapat pada Proton EMA 7 2.5K Quad HD kan. Skrin pada EMA 7 tu memang setakat ni aku rasa paling cantik lah untuk kereta EV yang bawah harga 120,000. Ada juga support wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk MG S5 ni dia punya bahagian gear selector dia menggunakan jenis rotary lah. Dia punya seat kemasan seat menggunakan half leather dan pada bahagian tengah ni menggunakan fabric. Color headliner dia cerah bukan warna hitam. Ada tempat untuk kita letak sunglasses dekat sini. Untuk MG S5 ni datangkan dengan panoramic sunroof lah, seperti yang terdapat pada Atto 3, begitu juga pada Proton EMA 7. Okey, kita tengok pada bahagian second row, penumpang belakang ni dia punya ruang kaki okey, lebih kurang 2 genggam kan. Dia punya headroom pun okey, dia punya kedudukan seat pun, angle pun sedap. Ada juga rear aircon vent pada bahagian belakang, ada satu port USB untuk kita charge handphone lah. Dan dia punya lantai pun rata ya, typical lah untuk kereta EV. Seat memang sedap, sama juga menggunakan half leather, half fabric. Kesimpulannya, kalau korang nak cari SUV EV yang comfort, yang comfy, MG S5 ni dia ada lah. Okey, daripada segi variant, untuk MG S5 ni datangkan dengan 2 variant, iaitu variant standard dan juga variant long range. Untuk variant standard, dia mempunyai kapasiti bateri lebih kurang 49 kWh, range 340 km. Manakala untuk variant long range mempunyai bateri yang lebih besar, iaitu 62 kWh, range pun lebih jauh, 430 km. Untuk charging pula, MG S5 ni AC charging ni agak slow sikit, iaitu 7 kW, lebih slow berbanding dengan EMA 7. EMA 7 lebih kurang 11 kW. Bagi aku, AC charging sepatutnya dah standard lah 11 kW kan. 7 kW ni terlalu slow lah. Untuk DC charging okey, laju 150 kW, lebih laju lah berbanding dengan EMA 7 maupun Atto 3 yang mana lebih kurang 100 kW sahaja. Didatangkan dengan rear wheel drive saja, tak ada all wheel drive. Single motor pada bahagian belakang yang produce lebih kurang 170 PS dan 250 Nm torque. 0 to 100 agak slow sikit, iaitu 8 saat. Dan daripada segi safety system, untuk kedua variant ni datangkan dengan sistem ADAS 2.5, yang mana ada seperti adaptive cruise control dengan stop and go, lane curb assist, blind spot monitor, dan macam-macam lagi lah yang ada pada sistem ADAS kan. Korang pun tahu kan. Berkenaan dengan harga masih lagi belum official, yang mana official pelancaran rasmi untuk MG S5 EV ni akan diadakan pada Auto Show 25 pada bulan Mei ini. Setakat ni estimate price untuk MG S5 adalah sekitar 115,000. Okay, so apa pendapat korang berkenaan dengan ni MG S5 EV? Pesaing terdekatnya adalah BYD Atto 3 dan juga Proton EMA 7. Adakah dengan spek dan juga reka bentuk yang ditawarkan pada MG S5 ni dapat menyaingi terutamanya Proton EMA 7? Komen di bawah. Itu saja berkenaan dengan MG S5. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.